Hai, selamat datang. Okey, untuk kupasan kali ini, kita akan bedah siasat satu sistem yang cukup terkenal, iaitu Ken Slim oleh William J. O'Neill. Ini bukan sekadar teori tahu, tapi satu kaedah yang dah terbukti, yang dibina hasil kajian lebih 100 tahun untuk kesan saham-saham mana yang ada potensi untuk jadi pemenang besar dalam pasaran. Pernah tak anda terfikir soalan ni? Inilah persoalan paling utama bagi setiap pelabur. Dalam lautan beribu-ribu saham yang ada, macam mana kita nak tapis dan jumpa permata yang bakal jadi peneraju pasaran seterusnya? Itulah yang kita nak rungkai sama-sama. Dan inilah idea utamanya kan. Sistem ni berkesan sebab ia bukan ikut trend semasa yang datang dan pergi. Ia dibina atas prinsip pasaran dan psikologi manusia yang tak pernah berubah. Cuba fikirkan sekejap. Emosi macam tamak, takut, harapan dan undang-undang asas penawaran dan permintaan, semua ni akan sentiasa ada. Sebab itulah corak-corak dalam carta saham terus berulang. Tak kira 50 atau 100 tahun dulu, sampailah ke hari ni. Okey, jadi apa penyelesaiannya? Inilah dia. Ken Slim. Ia bukan sekadar satu perkataan yang sedap didengar. Ia sebenarnya satu akronim di mana setiap huruf mewakili satu senarai semak, satu kriteria penting untuk anda guna bagi menapis saham-saham yang berpotensi tinggi. Jom kita mulakan dengan dua huruf pertama yang boleh kita anggap sebagai enjin utama sesebuah syarikat. C untuk pendapatan suku tahunan dan A untuk pendapatan tahunan. Okey, untuk C, apa yang kita cari ialah pertumbuhan pendapatan per saham atau EPS yang bukan setakat besar, tapi makin lama makin laju untuk setiap suku tahun. Untuk A pula, kita nak tengok rekod prestasi yang konsisten. Pertumbuhan EPS tahunan yang kukuh dan stabil sekurang-kurangnya untuk 3 tahun lepas. Senang cerita, cari syarikat yang ada penarafan EPS 80 ke atas. Nah, cuba tengok visual ni. Inilah yang kita cakap tadi. Perhatikan graf di sebelah kiri tu. Nampak tak macam mana pertumbuhan EPS dia memecut? Daripada 25% naik ke 40%, lepas tu meloncat sampai 70%. Inilah tanda yang sangat jelas sebuah syarikat tengah berkembang dengan sangat pesat dan permintaannya tinggi. Seterusnya, kita tengok pula pemangkin momentumnya. Apa yang bagi satu-satu saham tu push atau tujahan yang kuat untuk ia bergerak? Jawapannya ada pada huruf N dan S. N tu maksudnya new atau sesuatu yang baru. Ini boleh jadi macam-macam, mungkin produk baru yang gempak, pengurusan syarikat yang baru dan hebat, ataupun harga saham tu sendiri yang berjaya pecah paras tertinggi yang baru. S pula, ini pasal undang-undang asas ekonomi, penawaran dan permintaan. Kita nak cari saham yang ada permintaan tinggi, terutamanya daripada pelabur institusi. Macam mana nak tahu? Senang je. Kita boleh nampak jejak mereka melalui lonjakan volume dagangan yang luar biasa. Contoh terbaik untuk N ni, kita tengok pelancaran iPod oleh Apple pada tahun 2004. Itu contoh klasik untuk N yang mencipta satu fenomena baru. Dan nampak tak carta Costco tu? Perhatikan betul-betul bulatan yang menunjukkan lonjakan volume yang besar tu. Ia berlaku tepat pada masa harga saham memecah keluar dari tapaknya. Itulah bukti permintaan institusi yang kita cari untuk S. Okey, kita dah ada pertumbuhan, dah ada momentum. Sekarang, macam mana nak pastikan syarikat ni betul-betul berkualiti? Jom kita beralih kepada L dan I untuk pengesahan kualiti. L ni maksudnya leader or laggard atau peneraju atau ketinggalan. Peraturannya mudah, sentiasa pilih syarikat nombor 1 dalam industrinya yang paling cemerlang prestasinya. I pula ialah tajaan institusi. Ia satu petanda yang sangat baik bila ada dana-dana besar yang berkualiti melabur dalam syarikat tu. Tapi kena hati-hati juga. Kalau saham tu dah terlalu banyak dimiliki, ia pun bahaya. Sebabnya kalau semua dana besar ni jual serentak, tekanan jualan boleh jadi sangat dahsyat. Dan visual ni memang tunjuk dengan sangat jelas perbezaannya. Cuba bandingkan prestasi antara saham A, seorang leader dengan penarafan kekuatan relatif 95, dengan saham B yang ketinggalan. Jauh beza kan? Inilah sebabnya kenapa kita sentiasa nak pilih sang juara, bukan yang sekadar ikut-ikut. Baiklah, sekarang kita sampai ke kriteria terakhir dan boleh kata ini yang paling penting sekali dalam akronim Ken Slim. M untuk market direction atau hala tuju pasaran.
Jadi, peraturan paling asas di sini ialah jangan sesekali lawan arus pasaran. Statistik dah buktikan 3 daripada 4 saham akan ikut sahaja arah pasaran semasa. Sebab tu penting untuk kita belajar baca isyarat pasaran macam hari pengagihan sebagai tanda amaran dan tunggu hari susulan untuk sahkan permulaan trend naik yang baru sebelum kita mula membeli dengan lebih agresif. Okey, kita dah tahu apa nak cari. Tapi, bila dan macam mana kita nak bertindak? Bahagian ni adalah tentang pelaksanaan, iaitu analisis carta dan yang paling penting, disiplin. Selalunya, saham-saham terbaik ni akan membentuk satu tapak atau base sebelum ia buat lonjakan besar. Di sebelah kiri, nampak tak corak cawan dengan pemegang tu? Inilah antara corak klasik yang kuat di mana saham sedang kumpul tenaga. Dan di sebelah kanan pula, itu contoh corak yang lemah dan tak menentu yang patut kita elakkan. Jadi, bila masa terbaik untuk beli? Dengar baik-baik. Inilah peraturan emasnya. Beli pada titik pivot, iaitu detik harga tu memecah keluar dari tapak atau base yang dah dibentuk. Dan yang paling penting, breakout ni wajib disahkan dengan lonjakan volume yang sangat besar. Ingat ya, kita bukan beli masa harga tengah mula. Kita beli masa ia mula tunjuk kekuatan untuk naik. Beli tu satu hal, jual pun sama pentingnya untuk lindungi modal dan untung kita. Ada 2 peraturan menjual yang anda wajib ikut. Tak boleh tawar-menawar. Pertama, sentiasa potong rugi pada 7 hingga 8%. Tak kira apa pun, anggap ini insurans anda. Kedua, biasakan ambil untung bila saham dah naik sekitar 20 hingga 25%. Ini untuk elakkan kita jadi mangsa tamak haloba. Strategi dah ada, tapi kalau mental tak kuat, tak jadi juga. Bahagian ni sangat penting sebab ia tentang mengatasi perangkap psikologi yang selalu buat pelabur gagal, walaupun mereka ada sistem yang bagus. Kita semua ni manusia kan? Selalu buat silap. Contohnya macam average down bila rugi, beli saham sebab dengar tips atau khabar angin, beli sebab jenama tu terkenal je, atau paling teruk, biar emosi, takut dan tamak kawal keputusan kita. Kuncinya ialah, pelabur paling berjaya bukanlah yang paling pandai, tapi yang paling berdisiplin. Mungkin ada yang ragu-ragu, betul ke corak-corak ni semua berkesan dari dulu sampai sekarang? Jom kita tengok bukti sejarah. Daripada General Motors pada tahun 1914, Texas Instruments pada tahun 1954, sampailah ke gergasi teknologi macam Cisco dan Apple, nampak tak? Corak asas yang sama muncul berkali-kali sebelum saham-saham ni buat kenaikan yang luar biasa. Ini bukti kukuh yang prinsip-prinsip ni tak lapuk di zaman. Jadi, apa kesimpulannya? Sistem Ken Slim ni bukanlah tongkat sakti atau bola kristal untuk ramal masa depan. Ia adalah satu kerangka kerja yang sistematik yang gabungkan analisis fundamental, pemangkin, kekuatan relatif dan arah pasaran. Semua ni untuk letakkan kebarangkalian kejayaan di pihak anda. Pada akhirnya, kejayaan anda bergantung pada disiplin untuk ikut peraturan, bukan pada nasib. Kalau anda rasa perkongsian macam ni bermanfaat dan nak belajar lebih banyak lagi strategi pelaburan yang bijak, saya jemput anda untuk melanggan saluran YouTube Smart Wallet Investor. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami.